Kalau kita bagi derma korban tu, tak tahulah daging tu sampai ke tak. Saya sendiri pun rasa dilema masa kita nak buat korban kan tahun ni kan. Kita tengok dengan keadaan yang ada dekat Palestin tu sendiri. Kalau nak cuma question dia lah, kalau kita bagi derma korban tu, tak tahulah daging tu sampai ke tak. Saya rasa mungkin ada sebahagian yang sampai. So kita boleh carilah yang memang ada track record yang boleh sampai menyampaikan daging korban. Dan biasanya yang menyampaikan daging korban ke sana tu, dia bukan sampaikan sekarang. Dia akan simpan dalam bentuk mungkin tin ditinkan dan sebagainya. Tu saya rasa yang tu insyaAllah siapa ada niat tu masih boleh cari jalan lah untuk ni.